Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan cara print slip PBD murid dengan hanya menggunakan sehelai kertas. Cikgu boleh print depan dan belakang. Cikgu klik pengurusan pentaksiran, kemudian klik laporan. Klik pentaksiran bilik darjah, kemudian klik individu. Cikgu akan dapat paparan seperti ini dan cikgu boleh buat carian kelas yang ingin cikgu cetak. Di sini saya pilih tahun 1 Ibnul Rushd. Klik pada ikon pensel. Kita akan dapat paparan seperti ini. Cikgu boleh klik pada ikon cetak yang berwarna hijau dan cikgu boleh pilih sama ada nak cetak secara individu ataupun secara keseluruhan kelas. Di sini saya pilih cetak keseluruhan dan jangan lupa save PDF dulu untuk kelas cikgu dan kemudian barulah buat cetakan. Seperti biasa, paparan ini cikgu akan dapat bila cikgu klik ikon cetak. Pada bahagian pages, cikgu type 1 hingga 2, kemudian klik multiple, page per sheet 2, kemudian horizontal, landscape dan seterusnya cikgu boleh print. Untuk muka surat seterusnya, cikgu hanya perlu ubah di bahagian page, cikgu type 3 hingga 4 dan untuk muka surat seterusnya, cikgu ikut saja muka surat 5 hingga 6, 6 hingga 7 dan seterusnya sehingga selesai. Okey, yang ini hasilnya yang saya dapat tadi bila saya print depan dan belakang. Selamat mencuba, semoga berjaya.